Ayam masak kicap simple. Okey, mula-mula kita blend dulu bawang besar, bawang putih, halia, cili hidup, lada hitam. Kemudian kita tumiskan dengan serai yang diketuk. Dah mendidih, kita boleh masukkan kicap masin. Kemudian kita masukkan kicap manis sikit. Kemudian kita masukkan sos tiram sikit. Kacau-kacau-kacau. Dan kita boleh masukkan ayam dan kentang. Kita terus lebur je. Okay, dan kita letakkan air yang dalam lebihan blender tu, kita letakkan air. Okay, dan jangan lupa letak asam keping satu sahaja. Okay. Kemudian kita tutup dan perlahankan api. Okay, bila kentang dah empuk, kita boleh perasakan lah. Garam letak sikit je sebab dah ada kicap kan. Okay. Kemudian last sekali kita boleh letakkan cili padi dengan bawang besar. Tapi saya tak ada. Okay, saya letak cili padi sahaja. Okay, dah siap. Boleh dihidang. Selamat mencuba.